Ay, 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 ay. 6 hours later. Dapat setengah ni. Kita dah masuk waktu asar. Aku rasa baik kita berhenti dekat RNA sekejap untuk solat. Betul juga. Dah lama sejalan ni. Boleh kita rehat sekali nanti. Tapi kita kan musafir. Bolehkah kita solat secara jamak dan kosong? Boleh. Sebab perjalanan kita ni dah jauh. Lebih dari 2 mahalah. Lebih 300 km. Jadi kita boleh solat Zuhur dan Asar sekali dalam waktu asar, secara jamak takhir dan qasar. Oh, maksudnya kita solat Asar dan Zuhur sekaligus. Dan setiap rakaat itu dipendekkan menjadi 2. Ya, betul. Kita buat solat Asar 2 rakaat, kemudian Zuhur 2 rakaat. Jamak ni ada apa jenis? Ada 2 jenis sebenarnya, jamak takdim dan jamak takhir. Jadi, apa beza dia? Okey, yang pertama jamak takdim. Maksudnya solat yang dihimpunkan dalam waktu solat yang pertama. Contohnya, kalau kita nak solat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur, itu dinamakan jamak takdim. Oh, jadi kalau kita solat Zuhur dan Asar dalam waktu asar, itu dipanggil jamak takhir. Tepat sekali. Sebab kita solat dalam waktu yang kedua, iaitu waktu asar. Faham? Bagaimana dengan qasar pula? Okey, qasar ni pula meringkaskan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat, iaitu solat Zuhur, Asar dan Isyak. Solat Maghrib dan Subuh tak boleh qasar. Oh, kiranya kita solat Zuhur dan Asar 2 rakaat je setiap satu. Ya, betul. Dalam macam tu, jom kita cari RNA yang terdekat. Bolehlah rehat sekejap sebelum sambung perjalanan. Okey, jom. Lagi cepat kita solat, lagi cepat kita bergerak. So, biar aku jadi imam. Jom! A few moments later. Tata cara berwudu. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, membasuh muka berserta niat. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Kelima, membasuh tangan hingga ke siku. Keenam, menyapu sebahagian kepala. Ketujuh, membasuh telinga. Kelapan, membasuh kaki hingga ke buku lali. Kesembilan, membaca doa selepas berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Usalli fardhu asri qasran raka'ataini jam'a takhirin imaman lillahi ta'ala
Sahaja aku solat fardu asar qasar 2 rakaat jamak takhir menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Usalli fardul asri qasran rak'ataini jam'a ta'khirin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar qasar 2 rakaat jamak takhir menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Usalli fardhu zuhri qasran raka'ataini jam'a ta'khirin imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takhir menjadi imam kerana Allah Ta'ala.
Usalli fardu zuhri qasran rak'ataini jam'a ta'khirin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takhir menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faghta fansab wa ila rabbika farrab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Peringatan. Salat jamak dan qasar hanya boleh dilaksanakan sekiranya terdapat syarat-syarat yang tertentu. 1. Perjalanan yang jaraknya hingga 81 km dan lebih, iaitu 2 mahalah. Perjalanan yang kurang daripada jarak tersebut tidak diambil kira. 2. Perjalanan yang tentu tempat tujuannya. Oleh itu, orang yang merayau tanpa arah atau mengikut ketua tanpa mengetahui destinasinya
tidak boleh mengqasarkan solat kecuali setelah menempuh jarak perjalanan yang jauh. 3. Perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Tidak diambil kira sekiranya perjalanan musafir untuk berniaga arak, mengamalkan riba atau menyamun. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. And I'll go if not in her.